Jadi dia orang yang conquer. Pasal orang Selayang memang dia orang conquer. Kita tak boleh nak cakap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekarang kita berada di Pasar Borong Selayang. Pasar Borong Selayang. Pasar Borong Selayang. 22 hari bulan 6 2026. Tengok. Lari. Dia orang lari. Ya, sebab kita nak tunjuk bila ada operasi, kita nak tengok macam mana lagi dia orang ni boleh ada lagi. Sebab buat-buat ni takkan pernah habis. Kedai terus tutup. Terus tak ada orang. Dia orang kat sini memang job-job motor elektrik ni memang banyak ah. Sebab dia orang nak bawa kan. Jaga perut masing-masing. Ada motor ni. Senyum sikit. Oh, anti. Ini bukan motor dia kata, tu basikal. Nak tunjuk. Oi, kat atas. Nampak dekat atas. Tu. Semua tengah tengok. Ini atas-atas ni doang ni. Tutup. Ni. Ni terlepas ni. Nanti korang tunggu buat puasa akan datang. Bawa motor. Tenang je, pak. Cabut. Dia orang cabut. Dia orang panas. Ni dia orang ni saja nak provokasi ni. Dia orang tak kisah, dia orang tak takut. Kat sini dia orang boleh serang lagi. Ini bukan motor. Ini bukan, ni motor. Oh, santai. Tangkap minta tangkap. Tangkap semua. Uncle pun steady right kita. Dia kacau kita punya bisnes ke? Orang lain tak ada kerja. So ada sedikit pesanan ke untuk orang Malaysia kita? Supaya jangan sokonglah ni orang Rohingya ni berniaga. Kita mau berniaga pun susah. Ni kawasan tengok parking semua dia orang ambil. Kita nak parking kereta pun tak boleh. Nampak? Itu luahan rakyat kita, peniaga kita kat sini. Korang masalahnya dia orang ni pengotor. Dia cakap pengotor. Memang kotor, sirih apa semua. Macam mana orang kita nak berniaga? Itu yang kita kata ekonomi haram. Sebab tu kita kena bantu penguatkuasa kita. Okey, kita kena bantu penguatkuasa kita. Kau tengok dress up pun dah macam budak-budak mana dah. Kan semua dia orang Penguatkuasa kena tegas lah. Penguatkuasa ni kena tegas. Baru ni ada. Hari-hari kena buat operasi. Betul. Baru ni ada ni kan operasi kan? Dia orang lari besok datang balik. Sebab hari ni operasi semua orang datang balik. Dia orang kat besok sini. lagi dia orang datang. Dia orang memang takkan kisah lah. Dia orang kat sini. Orang yang sama saja hari-hari ada dekat sini kan. Orang nak berniaga pun susah. Kita rakyat Malaysia sendiri susah cari kerja. Jadi dia orang yang conquer. Pasal orang Selayang memang dia orang conquer. Kita tak boleh nak cakap. Sebenarnya kita kerajaan tak tegas satu mungkin, dan kita pun kena jadi mata dan telinga untuk penguatkuasa lah. Benda macam ni NGO kena main peranan. NGO kena main peranan sebab you orang yang telah membiarkan dia orang ni berkata-kata bebas. Bila dia orang berkembangan macam ni mengata dengan keadaan kotor, rakyat kita yang susah. Kan saya macam negara kita ni tak ada undang-undang langsung. Memang dia orang memang tak ada respect. Tak ada respect. Rakyat Malaysia kita. Okey ke?